John edisi rumah, lebih simple, lebih sedap, yang penting lebih jimat. Okey, jom start. For the first, korang boleh dadukan bawang Holland and bawang putih ni. Kalau korang nak hiris pun boleh. Lepas tu korang tambahkan dalam 400 gram daging kisar macam tu. Tambahkan jintan manis. Lepas tu serbuk kari daging. Yang ini terpulang, brand apa tak kisah. Tambahkan sedikit serbuk cili. Kalau nak pedas, korang boleh lebihkan. Tambahkan air. Lepas tu kalau tak ada serbuk cili, korang boleh guna paprika juga. Korang perasakan dengan garam, Maggi cukup rasa, ikut cita rasa korang. Lepas tu korang boleh sediakan roti vanila kosong. Aku lebih prefer untuk brand Top Baker ni. Lepas tu potong dia 2 tengah macam ni. Lepas tu korang sediakan telur dalam 2 atau 3 biji macam tu. Lepas tu masukkan adunan daging yang kita dah masak tadi. Korang kacau-kacau sebati, bagi dia macam sekata macam ni. Lepas tu korang ketepikan kejap and korang bakar pan tu dengan butter. Lepas tu korang ikut je step macam ni, senang je. Actually untuk roti john ni korang boleh letak macam-macam tahu. Kalau korang nak letak daging kisar pun boleh, ayam kisar pun boleh, terpulang ikut cita rasa masing-masing. Lepas tu korang ulang je step yang sama macam ni. Lepas tu nak letak cheese boleh, tak nak boleh. Lepas tu korang letaklah sos, mayonis, kobis. Untuk salad tomato pun korang boleh pakai juga, terpulang ikut cita rasa korang. So dah siap, selamat cuba.